Tau. Bismillah dulu. Kau ni. Okey je kan? Okay guys. Itu saja konten. Halo guys, Assalamualaikum dan welcome to my YouTube channel. Pergi ke kedai membeli mi. Aku adalah Nur Fahmi. Okay guys, video kali ni Fahmi nak buat apa? Okay guys, video kali ni Fahmi nak buat prank. Wow, prank. Yes, prank. Aku suka buat prank. Ya, konten aku bukan konten kau. Idea aku bukan idea kau. Macam gitu. Okay guys, prank kali ni Fahmi nak buat macam mana? Video kali ni Fahmi akan buat mukbang tau. Fahmi akan cakap dengan adik-beradik Fahmi. Okay, hari ni abang nak buat mukbang semua makan Maggi ramen. Okay, tadi Fahmi ada beli Maggi ramen. Korang tengok ni. Ni semua aku beli 3 je, tapi berjenis lah. Ini. Lepas tu bila diorang dah makan nanti kan diorang akan rasa tak boleh, aku tak boleh cerita dekat sini, korang tengok je lah. Okay guys, sekarang ni kita memasak Maggi ramen sekarang. Sekarang saya ada assistant akak saya sebab saya tak reti saya reti masak. Buka semua. Buka aku dulu. Kita tunggu air mendidih, lepas tu kita baru masukkan Maggi, okey? Jom. Few moments later. Okay guys, sekarang ni ini garam tau. Jom kita isi air, lepas tu kita bancuh dulu garam ni. Air sikit. Sekarang kita kacau. Kita kacau dia sampai larut, okey? Okay guys, sekarang ni Fahmi dah isi air separuh tau. Fahmi isi air separuh. Lepas tu Fahmi dah buat air garam semua. Nanti jom kita campurkan. Let's go. Ni air garam tau, sikit je. Kita campur semua. Lepas tu kita kacau. Fahmi nak rasa sikit, rasa garam tak? Okey, jom. Okey guys, jom, let's go, kita start prank. Okay guys, sekarang ni Fahmi dengan akak Fahmi yang kedua. Okay Atin, aku nak buat mukbang malam-malam buta ni. Ada brand. Okay, dia challenge dia macam ni. Kau kena rasa dulu Maggi ni, baru kau minum air. Apa ni? Ada semut pula. Sibuk lah semut. Okay Atin, kau nak pilih yang mana? Ini lah. Okay, ini dulu. Tak pedas sangat. Semuanya pedas. Kita nak jauh lah. Makan. Nak tu Okay. Makan kat mic. Tak, bukan. Makan kat mulut. Okay, sekarang ni kau minum, kau makan semua dulu baru aku bagi kau minum air. Takut ni. Kau makan semana yang mampu. Macam mana? Bismillah. Hasil. Sedap. Tak ada apa masak. Yeah boy. Boleh kahwin tak? Nampak kan? Masak Maggi pun tanya orang. Okay, aku pakai. Kau kena rasa semua ni tau. Sabarlah satu. Okay, silakan. Sedap tak? Ini bukan prank tau, ini mukbang. Ini dari apa? Ini ada tisu. Dah. Nah, biasalah perempuan kan, dia kalau makan dah sikit-sikit ingus keluar kan. Perempuan ni macam tu.
Dia ngada-ngada. Eh? Okey. Makan yang kedua. Kenapa ni pekat sangat? Ini apa Ini carbonara. Ini carbonara. Ini cheese. Ini yang pedas. Patutlah hitam. Ya. Lemah semangatku. Come on. Esok auto semua sakit perut. Makan lagi. Habiskan. Ini abang beli untuk semua adik-adik abang. Ya. Pedas. Cakap kuat sikit. Pedas doa. Yeah, boy. Pedas yang ni. A few moments later. Okey. Pedas sangat tu. Mana ni? Pedas sangat dah. Okey. Tunggu dalam masa 10 second. 10 saat. Kau habiskan kunyah dulu, baru aku kira. Dah. Dah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey nah, air untuk kau. Ni masak tau. Bismillah dulu. Masih nak Makan, minum je lah. masin bongok. Mana ada masin? Mana ada? Kau ni. Masak lah bang. Ni masak. Siap je bapak kau lah. Abang! Sabar. Atin ada apa-apa nak cakap dekat dia orang semua? Jangan percaya dah. Cakaplah dulu. Atin, cakap dulu. Pedas doa. Okay, bye-bye. Thank you. Habis sumpah. Okay guys, sekarang ni korang boleh tengok reaction Akak Fahmi yang kedua. Sekarang ni kita panggil Akak Fahmi yang ketiga. Dia hyper sikit tau. Yang selalu bantai-bantai aku tu. Biasalah. Okay, jom let's go. Okay guys, sekarang ni kita dengan Akak Fahmi yang ketiga. Okay ni, sekarang ni aku nak buat mukbang. Aku nak kau makan semua Maggi ni. Lepas tu baru kau minum air. Dia macam challenge lah. Siapa dapat lepas semua dapat hadiah jugalah. Okay? Ada berani? Sini. Okay, silakan. Ini apa ni? Ini carbonara, ini cheese, ini pedas. Bismillah. Bismillah. Aku baru makan mihun. Yes, Baru ditambah pula tu. baru makan mihun sebab tadi ada Tak ada satu. orang beraya. Ni after beraya ni, kita orang kami terus shoot konten. Aku makan lambat sikit. Cakap kuat sikit. Bismillah. Makan. Lama tak makan ramen. Yes. Kita orang dah lama tak makan ramen. Ramen boykot ke? Tak. Boykot ke tak? Ramen boykot ke tak? Boykot tak? Makan je lah. Aku risau kalau Betul. ramen ni boykot. Apa benda pun dah beli, aku pun tak tahu. Kalau boykot, korang komen kat bawah ya. Okay. Maybe kali terakhir family Fahmi makan ramen. Okay. Tapi bohong. Dah sikit. Aku tengok macam sedap lah. Makan. Sedap. A few moments later. Satu lagi. Satu lagi. Okay, silakan. Pedas tak? Dah? Okay. Nah, sekarang ni task kau dah settle. Kau kunyah dulu, lepas tu baru kau minum air. Dah?
Okey, abang akan kira dalam di 10 saat. Baru kau minum air, sabar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10 saat. Okey, ni minum. Ready? Okey, minum. Bismillah. Kau tak apa-apa kan? Ada kau ni, aku dah bagi kau makan dah. Kau tak ada apa-apa. Ke? Kau ni, mana ada air masak lah. Air sejuk lagi, air kowe. Kau orang boleh percaya dia. Percayakan aku. Tak boleh percaya. Kau ni. Yeah, boy. Boleh percaya ke dia? Boleh. Minum je. Minum je. Tak ada apa-apa lah. Kau ni. Okey je kan? Masih tahu. Sikit lah. Ui. Adi. Masuk mulut aku. Masih guys. Sikit lah ni. Pasar dah suruh aku ni. Kau cakap kau. Jangan tipu aku. Asin guys. Asin. Iya ni sikit. Korang terlalu terpedaya dengan dia. Jadi jangan percaya. Okay guys, itu saja daripada Akak Fahmi yang ketiga. Ada apa-apa nak cakap tak? So mana yang suka konten Fahmi kali ni, Yeah. boleh subscribe, like and comment and turn on notification. Ting 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 ting. Okay, ting. Okay, ni air garam dia. Apa ni? Sikit ya. What you give, you get back. Dah lah belah kau. Apa ni? Okay guys, itu saja daripada Akak Fahmi yang ketiga. Sekarang ni kita panggil Akak Fahmi yang bongsu. Jom, let's go. Akak Fahmi pula adik Fahmi yang bongsu. Jom, let's go. Okay guys, sekarang ni kita dengan adik Fahmi yang bongsu. Ini last orang yang terakhir. Okay, sekarang ni alah makan je lah, sikit je. Sekolah je. Alah, lupa budak sekolah. Yeah, boy. Pusing aku. Okay, ni sabar. Nanti kau kena makan challenge 3 ramen ni. Lepas tu abang akan kira 10 saat baru kau boleh minum air. Okay? Nah, dua. Pedas lah. Tak, mana pedas kau ni. Okay. Duduklah dekat viewers aku. Kau ada yang nak minat ke? Otak kau. Kau gatal, aku bagi tahu mak kau. Sabar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, makan. Jangan lu Makan je lah kau ni. Apa yang malu? Ramai awak tengok ni, Mat. Kawan-kawan kau tengok semua. Makan. Dua. Ni. Adik Fahmi yang bongsu ni. sangat. Dia tak pedas sangat. Adik Fahmi yang bongsu ni dia tak makan pedas sangat. Dia Pusing lah kau. Dia tak suka makan. Tengok. Okay, makan. Ush, banyak dia ambil. Makan. Ini carbonara, ini cheese, ini yang pedas. A few moments later. Dah, sabar. Okey. Habiskan minyak dulu. Lepas tu abang akan kira 10 saat. Dah. So, jom kita kira sama-sama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, bismillah.
Tengah benda ni kan. Alah, geram tu lah kau ni. Mat. Duduk. Duduk. Masak. Ni masak tak? Ni masak. Sin pakai. Pampang ke bang? Sabar ni. Okay guys, itu saja daripada reaction adik Fahmi yang bongsu. Korang boleh tengok. Tak gentleman lah adik Fahmi. Otak ke? Okay Mat, kau ada apa-apa nak cakap tak? Okay, dah ada berapa ni? Sabarlah cakap apa-apa. Jangan lupa like, komen. Jangan lupa like apa? Jangan lupa like, komen, Like, share. comment, share apa lagi? Subscribe semua. Subscribe. Okay, kepada girl-girl single adik saya ni. Okay. Bapak ke? Okay. Okay guys, itu saja konten. Mat. Lama ke? Tinggi bagus lagi kan? Okay guys, itu saja video Fahmi pada kali ini. Sedih. Okay guys, kalau korang rasa video ni Okay guys, kalau korang rasa video ni best, korang boleh komen dekat bawah. Kalau korang rasa nak buat prank lagi, kalau korang rasa ada idea untuk Fahmi nak buat prank dekat adik-beradik Fahmi apa, korang boleh komen dekat bawah juga ya. Okay guys, itu saja video Fahmi pada kali ini. Saya ada satu JJ untuk anda semua. Okay, dengarkan JJ saya ini. Pagi-pagi kerja dalam studio. Apaan tu? Just nak cakap thank you guys yang watching my video. Guys, itu saja video Fahmi pada kali ini. Bye bye. Assalamualaikum korang. Bye. I love you.